bos nak saya siapkan laporan dengan secepat mungkin. Jadi saya dah tahu lagi. Oh. Saya nak jumpa Cik Izzah boleh? Oh, Cik Izzah Kat sana. Oh, saya kan? Sini duduk, sini duduk. Ada apa Cik Aina nak jumpa saya? Oh, saya cuma nak bincang pasal projek saya yang saya mohon tu. Saya ada bawalah sikit bahan untuk Cik Izzah. Tak payahlah, susah-susah je. Tak apa, ambillah. Tak payahlah. Ini sebagai penghargaan saya kat Cik Izzah. Okay, terima kasih. Pelik juga. Kenapa kena bagi hadiah? Kan, kadang-kadang rasuah ni bermula dengan perkara yang nampak kecil. Itu macam Cik Izzah je. Kan, dekat dia tak ada duit. Ya, baru kena lepas dia mengadu susah nak mengutang. Macam ada yang tak kenal je. Itulah. Tiba kereta, jam, beg tangan. Bukan mewah-mewah. Ni je, nak semak projek tu. Projek? Kenapa awak nak tengok projek? Saya. Tapi bukan ke semua staff boleh semak projek tu? Tak boleh lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya panggil kamu semua datang ke bilik meeting ni untuk membincangkan tentang projek yang tengah kita jalankan sekarang ni. Saya rasa kita perlu memilih syarikat yang terbaik untuk projek ini. Apa pandangan kamu semua? Berdasarkan penilaian, syarikat ini layak kerana harga lebih rendah dan rekod prestasi lebih baik. Tapi saya tidak setuju saya cadangkan syarikat Cik Ainul yang dipilih dalam projek ini. Tetapi dokumen mereka tidak lengkap. Saya tetap pilih syarikat Cik Ainul. Kenapa awak terlalu nak sangat ke syarikat tu? Sebab saya yakin mereka mampu melaksanakan projek ini nanti. Oh, jadi hebatnya. Okey, dah cukup. Sampai sini saja meeting kita. Kita akan sambung nanti ya. Okey, terima kasih. Hello? Ya? Please. Awak ni sabarlah sikit. Saya tengah uruskan ni. Sabarlah. Okay, bye. Izzah, saya nak tengok
file yang tadi. Awak ni sibuk lah. Jangan kacau boleh? Hello, Cik Izzah. Cik Izzah, saya nak tanya, kenapa projek saya belum diluluskan? Kan saya dah bayar. Jauhnya. Saya nak tulis sekarang. Yalah. Yalah. Biasanya orang yang terlibat dalam rasuah ni hidup dalam tekanan. Sebab takut rahsia terbongkar. Hello. Panggil kamu semua datang ke bilik meeting ni sebab saya menerima satu laporan dan bukti berkaitan dengan penyelesaian projek yang tengah kita jalankan sekarang ni. Bos, ini rekod transaksi menunjukkan pemindahan wang ke akaun Cik Izzah. Ini gambar mereka. Saya boleh jelaskan, bos. Cik Izzah, perbuatan menerima dan memberi rasuah ni adalah satu kesalahan yang serius, Cik Izzah. Ya, mengikut Akta SPRM 2009, menerima dan memberi rasuah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Tindakan awak ni bukan sahaja merosakkan nama baik syarikat, malah awak telah mengkhianati amanah yang saya berikan kepada awak. Okey, sekarang awak call si Ainul tu, saya nak jumpa. Baik, saya akan call dia sekarang. Hello? Assalamualaikum. Cik Ainul, boleh awak datang ke pejabat kami sebentar? Nak bincang pasal projek yang kita bincang hari itu. Okey. Assalamualaikum. Ada apa ya nak jumpa saya? Duduk. Kamu ke yang berurusan dengan Cik Izzah ni? Dan kenapa kamu buat macam tu? Sebab saya menerima satu laporan tentang projek ni yang Cik Izzah ni menerima something daripada kamu. Saya cuma ikut apa yang dia minta. Saya cuma nak memudahkan urusan projek ini dilaksanakan. Kamu berdua akan disiasat oleh pihak yang berkuasa. Saya sangka menerima hadiah kecil tidak akan memberi kesan. Rupanya saya telah kehilangan kepercayaan orang lain dan merosakkan masa depan saya sendiri. Apakah yang perlu kita lakukan untuk mencegah rasuah? Laporkan sebarang perlakuan rasuah kepada SPRM dan jangan berdiam diri jika salah laku. Tolak sebarang hadiah atau imbuhan yang boleh mempengaruhi keputusan kerja. Amalkan sikap integriti, accountability dan ketulusan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan gunakan sebarang wang atau hadiah untuk keuntungan diri sendiri. Ini tidak adil tau. Jadikan kejujuran satu prinsip agar tidak terjebak dengan rasuah. Katakan tidak kepada rasuah.